Tak lah actually. Bawa dia. Oh, tapi she gave it to me first. Okay, dia dah ini ke. Kau suka wangi tu busuk ah. Okay. 10, Orang dah wangi tu. 13. Hold on. Tengok. Mana tu? Ready to sambut India. Ya, kita nak pergi mana? Oh, aku pun tak payah. Lembu nak dekat Nina akhirnya. Tak payah. Macam dekat je. Dekat je weh. Hai. Aduh, sorry Johor. Hai, Ini baju. hai. Sangat tak menarik. Lipat macam nanti lah. Up close and personal. Apa dia? Hai, kita orang dah sampai. IOI what? IOI what? I wear. I like horizon. Whatever that is. Oh, yes. Lepas tu tengah tunggu semua orang cari parking. Nak kita pergi ke? Boleh. Kita orang lapar, so kita orang nak pergi. Actually, why kita orang kat sini? It's like kita orang sebenarnya nak sambut New Year, tengok firework together. So semua dah pergi, semua ikut. Sebab semua manja. Tapi semua lapar, so kita orang sebenarnya tengah cari kedai. Salah beza kau dengan Faris punya. Tak ikut. Faris punya macam mana? Faris punya dia macam kotak kan? Ya, yang base yang Aku pun tak tahu tu. Yang ni dia ada gimbal kot, beza dia. Gimbal tu stabilizer. Okay. Sekarang ni Emart KK. Mana lagi yang tadi? 7E semua penuh. So kau kalau beli kan beratur kan sampai tahun depan dalam 7E. Ni tengah buat kerja. Tengah editing. Countdown sekarang lagi Setengah jam. Half an hour till New Year 2026. Belum. Belum. Walaupun abang tidak memiliki tapi abang nak bagi saya untuk abang dan abang telah kumpulkan duit untuk mengkahwin saya. Wow. Kita ikut duit senang je. Kata dia akhirnya. Okey. Meja pindah. Lalu ikut belakang. Yeah. Should wear my shoes. Hi everyone. It's 12:34. Where are we going? Stay tuned. Retreat. Dia Hari ni boleh buka saya snack drive. kan? Habis dah. Sampai sudah ke tanah Seremban 2. Oh. Tanah Seremban 2. Sekarang kita tengah tunggu soju. Okay, sebenarnya korang tak tahu kan kita nak pergi mana. Kita nak pergi retreat sebenarnya. Lepas tu retreat kat mana? Breakfast pula. Kita retreat dekat Rembau. So kita kena soju dulu. So kita berhenti kat Masjid Husin.
Oh. Is that ragdoll? Ke Siamese? Siamis. Oh. Weh, dia sakit ke? Dia dah Mungkin sakit. lah. Sebab asing. Sampai jangan ni. Oh, awak bau tangan saya bau ayam Oh, Tangan saya bau ayam ke? Sebab tu awak gigit awak ni. Ui, style dulu. Kira pula. Salah. Orang akan masak. Kita orang kan buat BBQ malam ni. So, kita orang dah beli masak. Beli makanan apa semua. Nanti kita dah solat zuhur. Dah buruk dah. Baik ke masuknya? It's very hot, guys. Very hot. Alah guys, pandai bona. Bagi kita nak tenang. Wow. Apa? Panai bona. Panai bona. Bona. So negeri of you. Okay, kita dah angkat semua barang-barang kita. Dah masuk dalam bilik. Now we're just like sitting around. Sebab penat weh. Can you feel the sweat? Gila panas dok hari ni. Bahaya. Aku akan tinjau. Okay, jap. Nak slipper. I'm lying on the floor sebab penat weh. Penat weh. Sebab kita tadi kan kita buat bidadari sugar. Bidadari. Okay. Tangkap gambar tunggu risau weh. Okay. Tangkap gambar kot buruk. Masam aku. I dah apa? Kuncinya. Wah tinggal. Bawa. Jangan tinggal. Okay, kita tadi dah. We had a little bit of a break. Yes. Aku dengar bunyi burung. Oh my god, ada lambat. Okay, kita dah solat. Lepas tu dah balik baring. So nak, oh my god, nak raya-raya. Yeah, that's so cool. Bentuk gitar. That's so pretty. Tak nak. Enough doh, si monyet. Stop this madness. I understand. Dah bangun dah. Oh my god, that's so pretty. Oh, the lighting is so nice. Tapi terik lagi lah. Aku nak weh. Ada slide tu. Dia weh. Nak ikut nak hantar nanti FB. Apa benda lah yang dia buat baru. Bang apa? Tak marah pun. Mandi je lah nak mandi. Nanti masak lah. Dari sana pun kau... apa Ya Allah. yang band sangat. Oh. Cuba kau pali tanya. Kau tidur ke? Aku rasa ya. Mengganggu lah bunyi dia. Ada minyak tak? Dalam? Boleh lagi tu. Paling-paling tak lemak pun. Sekejapnya. Sebab panas kan? Just to talk. Walaupun masam sekarang ni tak pakai any makeup, but tadi I couldn't really vlog sebab I had to drive. Tadi daripada UKM terus gerak pergi Masjid Husin dekat Seremban 2. And lepas solat Jumaat semua sebab kita orang tak hari Jumaat tau. Hari ni hari Jumaat tau. Lepas tu after solat tadi kita orang pergi Selera Nagori. And okay lah, makanan kat sana murah. Lepas tu kita orang terus gerak pergi Rembau. Sekarang ni kita dekat di Bukit. And tadi sampai pukul 4 macam tu. Lepas tu solat Zuhur, solat Asar, rehat jap. Dan sekarang kita orang just like free time I guess.
macam lepak-lepak je. Budak-budak ni tengah mandi. Bermandi mandah. Bisa tak mandi ke? Amin like jeans. Lepas tu malas nak tukar baju. Pakai baju tadi je. So I'm not gonna mandi right now. Tapi maybe malam ni kita akan mandi sungai. Mandi kolam. Swimming pool. We'll see. Lepas tu kejap lagi maybe pukul 6:47 macam tu we'll start prepping to cook sebab kita akan masak dinner and ada barbecue juga, so that would be fun as well. Tu je lah update for now. As of now we're just chilling, we're not doing anything. Ni dah terbaring, ini pun dah duduk-duduk je. Arisa main buayan. Buayan tu bising gila. Buayan tu kring macam tu. Tapi tak apa, malam ni kita akan try swimming pool ni. Tengoklah dulu kalau rajin, because I don't really like mandi dekat public spaces, so we'll see. My Kindle with me. Oh my god, dia orang buat lumbu pula dekat pool ni. Aduh. I'm getting some reading in. Sembilan, 10, 11. Ah, udah 12. Oh no. Right now it's gelapnya. It's 7:48 dah. I takut. I almost fall. So kita on the way nak pergi Prep barang for dinner tonight. Yeah. Mana? Sini. Sana, sini. Sana. Sini bawah. Sini, right? Dah bagi tahu dalam grup belum? Bagi salam je lah. Assalamualaikum. Kita tak masuk bilik lelaki sebab lelaki. Oh, bukan bilik lelaki, rumah lelaki. Sebab rumah lelaki ada. Kau masak. Pergi bakar BBQ. Okay, so we're going to dapur belah lelaki sebab lelaki duduk rumah. Kita orang duduk bilik. Dapur dia macam tingkat bawah. So kita orang masak dekat sini je. Kita orang nak buat BBQ malam ni. So apa saja ada Uno kat sini. Okay, let's see. These are all the stuff that we're gonna need to
work on tonight. Bagusnya. Kita bawa Bigfoot ke? Ada kan? Weh, my first ever potato. You guys, I feel the potato. Hello. So our progress right now. Let's tag you guys to our kitchen. Mana sekarang tengah potong the kentang, and then some dah kena rebus. Rebusan. And then the kuah for the mashed potato is there by Arisa and Izzati Ain. Yeah. After that we akan masak the Maggi sedap. Mana? Maggi sedap. Where is the Maggi sedap? Ini sedap. So stay tuned. Stay tuned. Yang lelaki tengah nak bakar. Ya. Jom. Let's cari the lelaki. Where's my Crocs. I thought your Crocs bukan putih ke? No. Beige. That's the only one you have? Ya. I ada satu lagi tapi dia terlalu tinggi. Mana dia orang tu? Dekat atas. Jauh lah tapi. You want to go? You want to go? Can? Okay, sure. Tengok. The tangga. The tangga is like very romantic, you know. It's quite romantic. Okay. Yeah, oi. Scary. Yeah. So we are going to find the guys. Hey. My hand is shaking. I don't know. Yeah. Yeah, arrive at Astaghfirullahaladzim. Station lelaki. Wait, I'm shaking. Weh. Kenapa dia tangan Weh. kau? Pulang jap. Tak boleh. Kau dah makan belum? Dah. Ya, weh. Kau kenapa shaking This ni? is ayam. Lion. Ayam yang telah diperap Yang diperap semalam. Semalam perap. Diorang semua perap. Lepas tu kita ada Sausage and daging burger. daging burger. Syakir tengah prepare for Syakir say hi. bakar-bakar. Oh, memang hi je lah. Okay, kau buat apa? Vlog aku lah. Kenapa tak pernah nampak vlog kau? Sebab tak pernah tunjuk kot. Hi. Hari ni Oh, okay. Jarang-jarang weh. malam ni kita bersama Jan TSB. Oh, Bersama Jan 9. Kita kena akrab Jan 9. Family akrab untuk generasi ke-9. Kita buat sedikit makan-makan okay. untuk appreciate segala perjuangan yang kita lakukan sepanjang berada di BTN. Okay, so apa tugas kau? Macam biasalah lelaki bakar. Okay, kau membakar. So, Ipan tugas kau apa, Pan? Tugas kau apa malam ni? Bakar ni. Bakar ni. Nampak ke nak apa? Ni bukan bakar. Mana api? Ya, belum ni. Apa Ni apa? Kau buat apa? Tengah kelar ayam. Kelar. Kelak. Pijat is scared of cats. Nak ayam weh. Kat sini, Mel. Ni nak kasih.
Cabang tu. Tak ada apa-apa. Nampak ni? Tak ada. Manja. Korang buka sini. Terpotong tak kan? Terpotong. Tak payah, tutup. Tak ni, terpotong kan? Oh. Tak tajam. Tak payah, potong tu je first. Ih, nakal ni budak ni. Easy busy. Okay, cantik. Hai. Okay, Cik tunjuk progress. Progress 50%, 50%. 50% only. 50%. 90%. 90% for ayam. Oh, 90% for ayam. For overall 50% because tinggal sausage. 50? Why not 70? Sausage dengan daging je lah. Tinggal. Itu sekejap je. Kita pernah man kan? Weh, tolong ah. Mashed potato tu sumpah gigil-gigil tangan tu. Tak hancur. Lebih-lebih ah. Nampak aku macam Mason McD ke? Nak buat. Okey. Aku akan criticize ayam kau. Cerai lah kritik. Nak satu Kau boleh jangan ke? puji lah. Jangan puji. Kau kalau puji. Assalamualaikum. Nak satu boleh ke? Tak boleh. Korang nak makan ke ni Tak nak boleh. beli sosis? Kau dah Seorang dah ditetapkan 3 sahaja Belum. Okey. Saya rasa je lah tadi. Kat belakang. Satu je. Tak ada tu yang lebih. Jangan menyesal. Tuan dah baca-baca sikit tau. Kita pun dah baca-bacakan untuk korang. Fair. Tak apa, kita makan ni je. Aku siap ludah tadi. Kita makan. Annoying dia. Annoying dia muka. Pali, apa tugas kau, Pali? I cook the sausage for myself. Terus je. Manzik. Apa tugas kau? And gaul-gaul. Kacau-kacau. Cannot cook for Buat busy ah? Mana ada. Memang busy. Always busy. Okay. Ain, what's your tugas, Ain? Kita makan. Just now. Sabar, pizza. Tadi I dah buat semua. Oh. Saya dah rebus Maggi. Ya, Saya betul. pasal Risha dengan pizza dengan silap untuk gaul. And then saya nak rehat dah sekarang. Nice. Sebab kita dah settle. Kita orang letihnya. Tired. Yeah, so tired. This is what we Jangan sampai did. saya repeat again. And then we also made mashed Kesian Ilham dah habis. mashed potato. Lepas tu tadi, ya Allah, mashed potato I hate. Let's not ever do that again after this. Lepas ni, mashed potato boleh tak macam beli? Tak payah kot ngada-ngada nak buat sendiri. Lepas ni kita beli yang instant macam Ain cakap tadi. Dah kerja. We were digging. Literally both of us, right? It was 15. Kenapa naik 7? 15 potatoes. 15 potatoes. Cut into 6 and then Oh my god, you are not going to be here. Ask me. why are you so scared of that? Because my mom said masa I childhood dulu, I tengok orang lari, tengok kucing dia, I lari juga. Lepas tu sampai sekarang I tak Orang kata up until now. orang literally. kata pengaruh rakan sebaya. I kecil-kecil dah kata pengaruh rakan sebaya. Bila korang tengok? Tadi waktu sampai Yang sama-sama yang tu di sana. Very comel. dah Siamis. tutup tak boleh keluar. Siamis cat. Ya. Mata biru eh. Colour? Ada banyak. I don't know if I recorded. I bawa I think you recorded just now. I don't record. Oish! Banyak ni kucing weh. Apa? Kucing itu manja-manja. Comel. Ni kenapa ni terlepas? Ni baru kan? Kalau duduk dalam tu kan nanti Dia bukan makan yang affected semua. Hey. Seorang berapa tu je? Sausage, macam mana pembahagian? Oh! Asal ada defect tak apa? Kenapa ada defect tak apa? Tak tahu dah lah. Oh, tu yang terpotong-potong tu. Dua je. Tangan tu
apa? Salah tu salah tangan. Makcik kata sausage ada empat. Dua. Boy. Dua tapi tangan naik empat. Ayam berapa ayam? 3 macam 3. Tapi jangan pelik kalau ada yang tak ada suar. Yang wakil tu. Oh. Lain. Layan kau kena tuduh Layan. Tak boleh, dia tak buat.